Mana lagi? Melaka le. Nama saya Nur Aina Zarifah binti Azmi. Nombor kad matrik 19DRT 23F1038. Pelajar dari Politeknik Muazzam Shah. Okey geng, korang pernah tak tengok buaya depan mata? Bukan dalam TV, bukan dalam game, tapi betul-betul live depan mata. Hari ni kita jalan-jalan dekat Taman Buaya dan Rekreasi Melaka. Tempat penuh kejutan dan ya, buaya yang betul-betul ada depan mata. Nampak tak? Dia relax je. Tapi jangan tertipu. Buaya ni antara pemangsa paling bahaya dalam dunia. Gigitannya lagi kuat dari jerung. Serius, kalau dia datang kat sesuatu, confirm tak lepas. Yee! Tepat pada masanya, mereka akan membuat pertunjukan memberi makan kepada buaya. Ada tak siapa-siapa yang berminat untuk memberi buaya makan? Lepas tengok buaya, jom kita tengok ayam. Kat sini ada pelbagai spesies ayam yang ada. Dekat sini bukan sahaja ada buaya tau. Kita ada rusa juga dan pelbagai aktiviti lain. Contohnya rumah hantu. Sini bukan ada buaya je tau. Ada mini zoo juga. Tengok rusa tu. Comel kan? Ada burung, ada ular sawa. Yang ni kalau berani boleh pegang. Dekat sini kita akan pergi masuk ke kandang rabbit dan guinea pig. Kalau datang dengan family, jangan lupa bawa baju lebih sebab ada taman tema air mini. Budak-budak confirm happy main air kat sini. Mak ayah pun boleh join sekali. Aduh, penatlah guys jalan kat Taman Buaya ni. Tempat ni besar sangat, macam-macam ada. Pendek kata, Taman Buaya Melaka ni bukan sekadar tempat untuk tengok buaya, tapi spot best untuk lepak dengan family atau kawan-kawan. Banyak benda nak explore, banyak momen boleh cipta. Jadi, kalau datang Melaka, jangan lupa singgah sini. Bukan sekadar ada sejarah, Melaka ada juga buaya. Jumpa kat sini nanti. Mana lagi? Melaka le. Bye.